Apa bisik teluk dalam tu? Nyak ya. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Okey, di channel aku Not My kali ni aku nak bawa family aku pergi market. Kita beli lauk sikit lah. Kita beli lauk sikit, lepas tu kita balik, kita main masak-masak. Okey, jom, let's go. Lambat betul lah Ahmad. Oi. Adik ayat. Adik mandi dah tadi. Muhammad, adik mandi dah. Dah. Habis tu awak lambat sangat. Dah. Oh. Nak kali cepatlah sikit, orang tunggu nanti ikan tak ada kat market. Oi, lambat betul yang ni. Wah, makan je lagi. Okey geng, kami ni berada di Market Kampung Berjaya. Market ni hari-hari buka, tapi setiap hari Jumaat dia special sikit, ramai orang. Mama berdiri. Adik ni, Dik. Kan mama. Tu. Apa itu apa? Ada nak ikan. Ikan dia berlepas. Umur dia, Dik. Lepas tu berapa, Cik? Ada RM5. Ada RM5 sekat. Ha, dia sikit lah. Tak boleh apa? Mana duit? Wan. Dik nak apa? Nak apa? Nak duit? Macam ni. Nak duit? Nak duit? Menari dulu nak duit. Ding 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 ding. Nah, Mini. Abang. pergi tukar dulu. Okay, kita rehat dekat Tesco dulu kan. Tesco Mergo. Rehat sat. Kena ekor layan budak-budak ni. Cuti-cuti sekolah ni layan depa sat. Kami beli barang keperluan rumah sikit. Barang dapur orang cakap lah. Beli sabun, minyak. Tak mahal. Bokah. Nak kita busuk Boleh kakak busuk ke busuk kau ni? Busuk. Tak. Potong tu. RM4.
Dek Mama, dek kakak. Mai lah barang tu kalau ada scan belah sini. Jangan pakai scan nampak harga sana. Kami buat sendiri, scan sendiri, bayar sendiri. Tempat ni kami punya ni. Tak adalah, ini sistem yang memudahkan pelanggan. Pagi yuk. Okey. Nak abang bagi mama? Ni, capai. Sedap ke Mat? Mat, sedap ke? Sedap? Sedap? Sedap. Sedap makan mi babi. Siapa Alung tunggu? Ui, sedap lah. Dapat tu. Pandai je dia. Apa ni? Nyamai Nyamai dek. Hui. Nyamai Aku nada nemu jakut ban ni tu. Nyamai Nyamai. Jawapan dia malam lah kita main masak-masak ni geng. Depa ni kalau boleh keluar. Aduh. Ni ikan GT, ikan GT. Dalam bahasa Melayu ikan nyok-nyok. Bahasa Inggeris dia ikan GT, GT apa tak tahu. Kita nak buat gulai kot hari ni. GT. Jangan buat pedak jari. Tadi beli jantung pisang, belilah petai sikit. Ni nak buat, nak rebus ni, nak buat ulam je sama dengan ni. Alang-alang tadi dah keluar pergi pasar tadi. Aku beli kali buah pelam ni. Sekilo berapa ni tadi mak? Sekilo 2 kilo RM10.
Tidak. Tu bisik aku beli 2 ekor manok tadi. Manok. Stok. Aku beli ayam tadi ni. 2 ekor murah lah ni. Sekilo berapa lah ni. Kilo. Buat panjang dia dah. Ini. Dekat Lotus. Bisik boleh ikut. Apa bisik telur dalam tu? Nyak ya. Okay, malam ni aku nak buat gulai ikan GT. Ikan GT. Ikan nyok-nyok. Ikan ni kawan anak aku bagi ni. Depa pergi mancing kat laut. Ada lagi banyak juga ikan. Ikan apa dia bagi tau? Next time tengok ikan tu kita bakar ke apa, sedap juga kan. Ya adik, tidak awal adik. Esok adik nak sukan. Ni boleh lah nasi ni boleh tutup lah dia sih. Boleh. Oh, gulai kita siap dah. Kita main masak-masak je ni. Gulai siap dah. Jom kita rebus jantung pisang. Jantung pisang saya rebus buat ulam. Bakar petai sikit. Tadi bakar belacan. Wangi bakar belacan tu. Tu kalau belacan Sarawak sedap. Petai kecil lah petai ni. Kecil lah. Besar-besar tak ada. Boleh lah cara main-main masak-masak.
Bismillah. Lupa makan. Mat makan, Mat. Mainlah makan dulu. Adik tak kasih? Ya. Cik ada atas. Buat. Ada kat atas tu. Dia sambal belacan. Rumah kak ni. Bismillah. Wih, sekejap. Ha? Ada? Dah. Dik dah, Dik. Makasih, Mak. Ya. Matu. Mak ambil pinggan satu, Mak. Bor isi. Malah campur lah ni. Allah. Wih, mana ikan ni? Mana ikan? Oh, pandai dik. Okay, geng. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, follow, komen dan share. Aku Not My. Jumpa lagi next